Baru sahaja Malaysia melancarkan maskot rasmi Sukan SEA 2027 yang diberi nama Tuah. Tetapi dalam masa beberapa jam sahaja, media sosial terus dibanjiri dengan pelbagai komen. Ada yang kata maskot ini nampak terlalu generik. Ada yang kata reka bentuknya macam watak permainan video. Malah ada juga yang mempersoalkan sama ada maskot ini benar-benar mencerminkan identiti Malaysia. Jadi, kenapa sebenarnya ramai yang tidak menyukai maskot Sukan SEA 2027? Jom kita bincangkan. Maskot rasmi Sukan SEA dan Sukan Para ASEAN 2027 diberi nama Tuah. Menurut Kementerian Belia dan Sukan, nama ini membawa maksud kejayaan, kecemerlangan dan perpaduan. Maskot ini direka sebagai seorang wira moden yang yakin, dinamik, mesra serta melambangkan Malaysia sebagai negara yang progresif dan berteraskan teknologi. Sebab pertama, reka bentuk terlalu generik. Ramai berpendapat maskot ini tidak mempunyai identiti yang cukup kuat untuk dikenali sebagai simbol Malaysia. Ada yang mengatakan jika logo atau warna Malaysia dibuang, mereka mungkin tidak dapat meneka bahawa maskot ini berasal dari Malaysia. Ini hanyalah pandangan orang ramai. Sebab kedua, tidak menonjolkan identiti Malaysia. Ramai mengharapkan penggunaan elemen ikonik seperti harimau Malaya, bunga raya atau warisan tradisional kita. Namun penganjur menjelaskan konsep moden itu dipilih bagi menggambarkan Malaysia yang sedang menuju era teknologi dan kemajuan. Sebab ketiga, jangkaan rakyat terlalu tinggi. Setiap kali menjadi tuan rumah acara besar, rakyat pasti mengharapkan sesuatu yang luar biasa. Apabila hasil akhirnya tidak sama seperti yang dibayangkan, reaksi negatif memang mudah muncul. Fenomena ini bukan hanya berlaku di Malaysia. Sebab keempat, media sosial memperbesarkan reaksi. Komen negatif biasanya lebih cepat menjadi tular berbanding komen positif melalui meme dan gurauan. Adakah semua orang membenci maskot ini? Tidak juga. Ramai yang mempertahankan reka bentuk Tuah sebagai sesuatu yang segar dan moden. Ia dianggap sesuai untuk promosi digital dan lebih dekat dengan generasi muda yang gemarkan elemen futuristik. Apa yang lebih penting ialah mesej perpaduan dan semangat kesukanan yang dibawanya, bukan sekadar rupa paras semata-mata. Sejarah menunjukkan banyak maskot yang dikritik pada awalnya akhirnya menjadi ikon yang dikenang jika kejohanan itu berjaya mencipta kenangan indah. Jadi ini bagaimana pula pendapat anda? Adakah anda suka dengan maskot Tuah atau anda rasa Malaysia sepatutnya memilih reka bentuk yang lain? Kongsikan di ruangan komen. Jangan lupa like dan subscribe untuk lebih banyak video menarik. Terima kasih kerana menonton.